Bila daun di Arash ada satu pokok yang bernama pokok tubak. Ya, bukan pokok manggis. Ya, pokok tubak. Pokok tubak ni perjalanannya satu dahan ke satu dahan 500 tahun. Tu pokok tubak. Setiap daun ada nama kita. Nama aku, nama Zakir, nama Amir, nama Barazak, semua ada. Nama Imam, ya, nama otai-otai nyanda-nyanda semua ada. Ya. Tak terkecuali, semua ada. Apabila lagi 3 hari kita nak mati, daun tu jatuh. Jatuh daun tu. Ya, jatuh daun tu. Itu yang malaikat maut. Malaikat maut namanya malaikat Israel. Ya, dia digelar nama maut. Dia pengsan berapa ratus ribu tahun. Ini malaikat maut. Malaikat maut ni di antara malaikat yang tak pernah senyum. Satu pendapat mengatakan lagi Malaikat Malik. Malaikat Malik pun sama, tak pernah senyum. Bukan Haji Malik, tuan-tuan. Malaikat Malik. Ya. Dan malaikat maut ni pula, dia punya mata sebanyak mana makhluk Allah, sebanyak tu mata dia. Sebab tu kita tak boleh lari daripada kematian. Kau duduk di Mekah, duduk di Australia, duduk dalam kabin sekalipun, duduk dalam peti besi pun, malaikat maut akan jumpa kita. Inilah malaikat maut. Itu yang ulama' bagi tahu. Jangan lupa baca penghulu istighfar. Penghulu istighfar ni setiap kita ni semua kena hafal. Kena hafal penghulu istighfar. Sebab Nabi cakap dah, siapa baca penghulu istighfar lepas maghrib 3 kali, lepas subuh 3 kali, orang ni mati husnul khatimah, dan orang ni Nabi jamin masuk syurga. Kena hafal, kena amal, kena baca lepas maghrib 3 kali, lepas subuh 3 kali.